Akil telah menyimpan nombor PIN kad kredit dalam telefon bimbitnya untuk mengelak daripada terlupa. Namun tindakan ini boleh menyebabkan orang lain mengetahui nombor PIN itu sekiranya telefon bimbitnya hilang atau dicuri. Oleh itu, sebagai langkah keselamatan, Akil telah menulis nombor PIN itu dalam asas 2 dan PIN sebenarnya dalam asas 8. Okey, bila dia guna asas 2, dia guna asas 8, maksudnya kita boleh guna kalkulator. So guna kalkulator. Sama ada nak masuk semua sekali ataupun nak buat satu-satu. Okey, sekejap saya share. Kan? Pergi pada menu 3. Diisi tu tukar kepada bin. 111. Tekan sama dengan tekan OCT. Dapat 7. Kemudian lagi bin. 101. Saya tekan sama dengan tekan OCT. Dapat 5. Saya tekan lagi bin. 110. Tekan sama dengan tekan OCT. Dapat 6. Okey, tukar lagi bin. 011. Tulis sifar 11 tu, tekan sama dengan tekan OCT. Dapat 3. Dia ulang balik 111 tu 7, 101 tu 5. Okey, boleh? Okey, ni yang saya kira tadi. Yang awak kira tadi ni. Asas 8. Boleh? Boleh. Jangan tinggal gini jawapan. Jawapan mesti buat penuh. Buat jawapan 7, 5, 6, 3, 7, 5 kena buat asas 8. Baru dapat markah penuh. Kalau awak tak buat asas 8 tak boleh. Asas selain daripada asas 10 wajib tulis. Asas 10 je tak payah tulis. Okay. Ni 2 markah. Boleh? Dia tak ada jalan kerja.